Saya pernah berkongsikan dengan penonton channel ini berkenaan kewujudan pokok getah tertua yang masih tegak berdiri di Kuala Kangsar, Perak. Tapi tahukah anda pokok berkenaan mempunyai saudara yang sama usianya iaitu mencecah 148 tahun. Pokok getah daripada benih yang sama yang diseludup keluar dari Brazil ke Kew, England, seterusnya dibawa ke Singapura, juga ada disemai dan ditanam di Taman Tasit Seremban sejak tahun 1877. Selama hampir 150 tahun lamanya, pokok getah induk ini telah menjadi baka kepada berjuta pokok getah yang ditanam di sekitar Negeri Sembilan, Selangor dan Melaka. Orang-orang Melayu di Negeri Sembilan khususnya telah datang ke sini untuk mengutip biji getah yang gugur bagi tujuan penyemaian membuka kebun getah di kampung masing-masing. Boleh disimpulkan, pokok getah ini telah memberi sumber rezeki kepada berjuta penduduk Melaya sejak ianya ditanam di sini.